Macam tu. Yang ini pedal ni biasa tukar lah. Ni biasanya orang naik UC senang je tukar kan. Kod salah ke apa. Kita buka pad dia. Ni nama dia. Okay. So 6 skru kat sini. Ni untuk pengikat handle dengan bumper dia. Okay. Kita buka. Apa tu? F18 seksi. Oh, F18 seksi. Betul. F18 memang seksi. Cuma satu kelemahan dia lah bagi saya lah. Kelemahan dia berat sikit lah. Wire bateri ada 4. Sebab dia ada 4 bateri semua total. So kita dah cabut part 4 ni. Baru kita tekan power on. Discharge dia punya current. Okay. Okay. So yang panjang ni kita alihkan. Oh, boleh buka. So pedal hanger ni kita boleh buka. Kat situ. So yang ni kita letak tepi ni dulu, kiri. Dia naik. Boleh buka. Satu meter boleh buka. So kita buka satu hak. Kita longgar-longgarkan dulu. Tak tepi macam ni. Pisau. Satu. Dua. Tiga. So ni di sebelah kanan. Tepi sini dulu. Okay. So dah keluar dah ni dia punya stand. Roller, bukan roller lah apa ingat. So kalau kita nak servis patutnya kita kena letak minyak sini tak apa namanya? Grease. Apa dah? Dia dah ketat-ketat ni. Kita ada grease, kita high temperature grease kita ada. So nanti kita akan letak grease sekali untuk bagi dia. Okay, kita keluarkan baterinya. Dan kita masukkan balik dia punya getah tu. Benda jatuh. Ikat sikit lah, tak tergantung sangat pun teruntai bahaya juga. Ikat 1, 2 dulu ke kan. Situ dengan sini. Ikat sikit. Okay. So satu skru kecil atau buka. Dan yang okay, ada skru lagi comel. Bersih pula. Dekat tengah ni dah boleh buka. So bracket tengah ni dah boleh buka. Kalau begitu tepi boleh. So kita boleh keluarkan punya rod suspension ni, punya shock. So yang ini kita boleh tukar. Sebenarnya dia ada bagi spare jenis size spring ataupun dia punya apa nama tu, dia punya rate spring rate dia. Dia ada bagi tu spare kat dalam kotak dulu. Siapa yang nak mungkin dia ikut berat orang lah kan. So dah boleh buka dah. Syukur. So yang ini patutnya so kita buat macam tu. Satu.
Nampaknya nak buka tayar ni dia lebih mudah yang disangka. Tak macam tayar motor skuter. Saya dah try tayar motor skuter ini yang susah, tapi ini macam lembut sangat. So mudah. Nak tukar tayar UC ni lebih mudah banding nak tukar tayar motor. So, sama. So sekarang mungkin cara nak pasang, nak buka senang, mungkin nak pasang. Betul lah. Ini baru betul. Kita masuk balik. Okey, ngam. Tayar kita tinggal kat luar pula. Lah, kita cuba je lah. Okey. Dah terletak elok ah. Elok semua. Tambah sikit. Tambah sikit. Macam tu. Macam tu lah. Sampai tu lah. Tunggu sampai lah. Kalau sampai nanti insyaAllah, kalau kena aku tukarkan. So ini penentuan apa dia penentuan. So headlight ni longgar, kita ketatkan sikit. Battery pack yang ketiga. So penentuan, bismillah, kita on. Alhamdulillah guys. Okay. Tinggal dulu. Okay, jam. Kita pasang yang ini. Macam tu. Aku punya 3D printer masih berabuk lagi. Bila lah nak beli lagi. Okey, nampaknya dah selesai dah kita punya kerja hari ni. Tukar tayar. So kita pasang kita punya pad. Waalaikumsalam.